Tuh. Tengok ni. Ni siapa kenal pisau apa ni? Bro, biasa ni lah pisau ni kita duk tengok cat kuning lah kan? Ya. Cat kuning, cat hijau. Ni nak mula kerak lah. Dah, kau betes kerak ni. Wah holak lah apa gemuk holak buah tu. Ni buah dia tu. Pisau hudai dah. Nak lambut dah ni tak ni? Tuh. Wah yo. Tengok cak ayo tu. Peng. Nah. Cak ayo beza dah. Biasa nak ke kuning. Ya. Ni. Iya tu. Molek. Betes kek tengok ikut tu. Berapa kilo betes tu? 7 kilo. 7 kilo boleh dah? Boleh 7 kilo. Tapi kelik betul Peng dah tengok. Jadi well itu ah. Molek. Jadi gemuk molek dah. Tapi tak boleh makan lagi insya-Allah. 3 kali lagi dah. 3 hari lagi. 3 hari lagi Peng dah. Kena pergi 3 hari. perai dulu. Kena perai dulu. Hak ni tak yang ada. Kalau yang ada ni banyak lagi betul dah. Banyak lagi. Ya luruh kali. Orang panggil tu pisau apa betul? Pisau hudai. Pisau hudai. Masa sia setai tu tak tahu juga pisau gapo. Tak tahu pisau gapo. Luekung. Pengabutan nama tu ni tak ingat. Seringat dah saya. Aku tak tahu lah. Siapa tahu dah nama setai pisau gapo. Tapi ngolak lah kalau ngolak tu. Ada pisau gapo. Tengok ni. Ni siapa kenal pisau gapo ni? Bro, biasa ni lah pisau ni kita duk tengok cat kuning lah kan? Ya. Cat kuning, cat hijau tu tak. Tetapi hak ni cat merah kelik itu. Ya. Berat. Wah, isi dia nampak gemuk dah. Gemuk dah. Ni nanti masak kita nak mari try makan isi dia. Tu rasa-rasa dia tu nak beza tak. Dan pisau bunga, pisau batu kita nak makan tapi dah. Ya. Insya-Allah tak jumpa sekali lagi dah. Ya. Berat amat. Ni. Ni papaya juga betul dah. Hak ni aja juga ni. Tapi hak ni malah hak ni lagi ada dah. No, hak no pau ya tu merah. Ni. Hak ni nak baru je masuk di pau betul dah. Baik guni pokok dak. Pau dia ni kalau kita hati nak beza lah dengan pau pisau batu pisau bunga tu. Nak cak air nak sepengah ngah buah ya. Betul dah cak air ni. Dengan apa panggil itu dia tu. Dah pisau dia ni dia. Ni dah eda dia ni. Dicak sepengah buah dia dah ni. Buah dia cak ni. Sepacak buah dia dah. Betul. Tani diri ni. Tani diri. Berapa tahun dah pau ni betul ni? Pau ni dalam setahun 2 bulan apa. Tahun 2 bulan. Boleh makan pempelik lama dah lah. Kalau lepas bau besar. Bau besar baru ni tu? Bau besar ni. Pas maknanya boleh makan pertama juga ni buah kabeh dah? Tani aku. Tahun lalu boleh makan dah lah dah? Okey. Kita ni tak biasa makan dah. Nanti nak pergi 2-3 hari, kita nak mari kelacak rasa-rasa dia dah. Okey.